Bahasa domain adalah bahasa Melayu. Apalah susah sangat, mudah saja. Takut sangat bahasa Melayu kalau jadi bahasa perantaraan dalam sistem. Pasal apa? Baru-baru ini kita dengar titah yang di Pertuan Agong yang menyatakan dasar pendidikan negara perlu selaras dengan Perlembagaan Persekutuan, iaitu perkara 152, iaitu bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Dan di sini banyak perkara yang ditekankan oleh Yang di-Pertuan Besar, Daulat Tuanku, dan sangat-sangat setuju sebagai rakyat Malaysia. Kalau rakyat Malaysia tidak boleh terima, kalau ada yang tidak boleh terima bahasa Melayu, boleh berambus daripada negara, iaitu boleh keluar daripada Malaysia. Dan tiket-tiket pun sekarang agak murah juga. Kamu pergilah negara-negara yang kamu suka. Jadi di sini saya berani menyatakan, UEC sila berambus. Sistem pendidikan yang tidak mengikut dasar pendidikan negara tidak diterima oleh negara. Dan ini adalah satu tindakan atau satu perbualan, perbincangan, pendebatan yang bagus, sebab ini melibatkan dasar pendidikan negara dan akal ataupun pemikiran rakyat Malaysia terhadap negara. Kita perlu memahami sejarah, kita perlu memahami Perlembagaan Persekutuan, kita perlu mendalami rukun negara. Jadi ini perkara yang perlu diambil berat. Sebab apa? Bila mana ada seorang jurnalis, iaitu wartawan, yang memberikan pandangan buruk ataupun provokasi terhadap negara, yang menyatakan mereka ini ditindas, mereka ini tidak dilayan, mereka ini orang Melayu ni opportunis, macam-macam lah tuduhan yang dibuat di media global ataupun di media antarabangsa ataupun di media kebangsaan. Jadi perkara-perkara ini sangat membimbangkan. Sebab apa? Ada satu golongan ini masih lagi tidak berpuas hati, membantah lagi. Jadi saya ingin memberikan sedikit pandangan. Apa kata kerajaan meluaskan tindakan-tindakan ataupun meluaskan pandangan terhadap golongan-golongan yang memecah belahkan keharmonian negara. Sebab apa? Boleh kita gunakan POKA, tangkap mereka gunakan POKA sebab mereka melakukan jenayah terhadap negara. Provokasi, soalan-soalan yang provokasi. Kita tidak membenci orangnya, kita membenci pandangannya. Sebab pandangannya ini adalah double standard. Tidak menyebelahi mana-mana bangsa di negara. Itu hanya adalah pandangan dia sendiri. Dan dia sendiri berfikiran opportunistis, untuk meyakinkan orang untuk memberi pandangan seperti mana orang British itu bagi pandangan. Dan di situ pun kita nampak orang British itu, orang putih itu lagi cerdas pemikiran dia daripada orang-orang yang double standard ini. Jadi bolehlah kita rakyat Malaysia membuat laporan terhadap golongan yang memecah belahkan, yang memanipulasi, yang buat cerita. Ini satu tindakan yang perlu diambil segera sebab ini melibatkan dasar keharmonian negara, dasar pendidikan negara. Sebab apa kita ada swasma, masukkan mereka dalam golongan pengganas, masukkan mereka dalam golongan jenayah sebab mereka ini mengancam pemikiran dan memecahkan keharmonian negara antara kaum, antara kaum, dan perpaduan pun tercalar di situ. Jadi saya di sini Muhammad Suman Siwa menyatakan UEC berambus daripada negara jika kamu tidak boleh terima bahasa Melayu, iaitu bahasa kebangsaan, dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Okey, saya nak beritahu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Ibrahim dalam titah Tuanku di persidangan pembukaan Parlimen. Tuanku telah bertitah mana-mana pihak, kumpulan, etnik, organisasi, institusi, agensi, Federal State Local Government JLC Company, internal and external stakeholder, siapa saja yang duduk Malaysia kena mematuhi, menghormati Perlembagaan Persekutuan. Ketinggian perlembagaan iaitu bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Jadi tuanku bertegas, kalau tak boleh gunakan bahasa kebangsaan dalam sistem pendidikan, komunikasi secara langsung dan tidak langsung, maka keluarlah daripada Malaysia. Keluarlah daripada Malaysia itu berarti penegasan, ketegasan dan juga semiotik atau metafor atau sindiran tegas. Tuanku, titah tuanku. Perdana Menteri pun telah jelaskan, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri
Encik Anwar, yang mana UEC ke, sekolah jenis kebangsaan ke, sekolah Tamil, sekolah kebangsaan Cina, kebangsaan Tamil, mereka perlu memperkasakan bahasa Melayu dan sejarah dalam bahasa Melayu. Jadi perkara itu perlu ada sebagai nilai tambah dalam sistem pendidikan di UEC, sistem peperiksaan UEC ke apa, pengajian UEC ke, sekolah vernacular ataupun sekolah-sekolah Tamil dan Cina. Jadi saya tidak tahu setakat mana PIBG di sekolah-sekolah berkaitan atau di tempat-tempat berkaitan, 11 sekolah berkaitan SRJKC ke apa, mereka membatah bahasa Melayu jadi bahasa pengantar utama. Saya nak maklumkan yang mana yang disebutnya adalah bukan pasal ketakutan, kebimbangan. Yang penting bahasa Melayu itu ada dalam sistem itu. Diajar, dibelajari. Sebab cuba bayangkan jadi menteri besok, kalau jadi CEO, jadi ketua kat Malaysia, kita tak boleh bercakap dalam bahasa Melayu dengan fasih. Tak malu ke jadi menteri? Tengok berapa ramai menteri adun ahli parlimen daripada Sabah, Sarawak sampailah Semenanjung. Yang tengok adun ahli parlimen pemimpin tak boleh berbahasa Melayu dengan fasih. Saya yang bercakap ni lahir India, keturunan India, mak bapak saya pun India. Saya seorang saja yang memeluk Islam daripada 7 adik-beradik. Tapi saya fasih berbahasa Melayu. Bukan sebab saya masuk Islam, saya memeluk Islam, bukan. Daripada sekolah rendah. Kalau saya hari ni memang saya dapat hidayah lah, tapi kalau saya memang India, saya boleh berkomunikasi dalam bahasa Melayu dengan fasih. Ya saudara. Sebab itu saya kata, adik-beradik saya masih India, bukan beragama Islam, masih Hindu, majoriti Hindu. Mereka fasih berbahasa Melayu macam saya. Jadi apa masalahnya? Itulah saya cakap, saya beritahu secara profesional, yang mana kita kena faham. Jangan alergik, jangan sensitif, jangan takut dengan bahasa Melayu. Sebab kamu juga yang akan malu apabila kamu jadi bos, jadi tauke, jadi sipu, jadi apa benda sekalipun, kamu tak boleh bercakap dalam bahasa Melayu dalam majlis-majlis yang besar. Malulah kamu. Jadi tidak menampakkan, memperlihatkan jati diri Malaysia itu. Memperkasakan pelbagai bahasa. YB Ngah Komeng semalam menyatakan bahawa di samping kita memperkasakan bahasa Melayu, kita juga perlu perkasakan pelbagai bahasa lain. Itu saya setuju, dah lama saya sebut. Memang dalam Islam pun kita disaran untuk berhijrah ataupun mendalami kalam Allah pelbagai bidang, termasuk ilmu bahasa dan sebagainya. Memanglah kalau kita kuasai pelbagai bahasa, India, Cina, Tamil, Jepun, Kadazan, Melana, Portugis, asli, Jerman, Perancis, bagus untuk kita. Tapi duduk Malaysia ni, angkat julang tinggi bahasa Melayu. Bukan pasal kita nak angkat, ini bukan cerita resis, nak cerita bangsa Melayu ke orang Melayu, bukan. Yang kita nak angkat bahasa itu, sebab bahasa itu termaktub dalam perlembagaan. Kita ada kontrak sosial, kita ada interim, ya, termaktub dalam perlembagaan ketinggian bahasa itu. Jadi kita rasa bahasa Indonesia untuk orang Indonesia, confirmlah bahasa Amerika untuk orang Amerika, bahasa Latin untuk orang Jerman untuk orang Jerman, Tamil India, Madras, Chennai, Tamil Nadu untuk orang India. Jadi di Malaysia kita boleh berbahasa India, Cina, Kadazan, Melana, Portugis asli, Melayu. Tapi bahasa bahasa domain adalah bahasa Melayu. Apalah susah sangat, mudah saja. Takut sangat bahasa Melayu kalau jadi bahasa perantaraan dalam sistem. Pasal apa? Tapi tak apalah. Siapa yang takut ni, dia takkan maju. Yang mudah saja, dia takkan maju, dia takkan ke mana lah. Dia dengan cara dia besok dia susah, dia cakap pun tak faham apa benda dia nak sampaikan, ya.
apa pun kita kena hormatlah titah tuanku. With that, syukran dan terima kasih.